Assalamualaikum. Hari ni kita turun menjala kat Kuala Tembelai. Sikit tinggi je. Tu Kuala Tembelai. Air kuat teruk. Bawah ni dah Sungai Pahar. Tu Kuala Tembelai. Ni Alor Jelas. 3 cabar sungai. Tapi air sambung. Kalau lepas Sungai Pahar jadi air sambung. Lurus. Buka ke jalan tu? Badan besar. Tokat tak larat. Badan jalan tu ringan. Tu patut kira. Tebok dah tak ada kan turun gegar kayu tu. Tegak. Tengok. Lurus. Naik kuat. Hop. Kat batu Batu sudah sebiji. Masuk. Kandik masuk. Sauk kandik. Dua putus kandik je. Ada lagi. Sini pun kotor. Boleh banyak.
tinggal. Ndo. Video ni. Dah. Sampai dah. Wah. Boleh kayu tu. Kalau masih je. Ikan dah duduk kayu tu. Depan. Kena undur kan? Tunggu jalan dah gambar ni. Jalan selepas ni kena undur. Nyaung tak ada nampak lagi. Oh, tak nampak. Keluar. Laju. Laju. Tu lagi tu ke atas. Ya. Tu baik kau. Kita pergi ke atas dah. Mai jalan. Ya, mantap. Dia bawah tu. Ni hasil kita jala ni. Tak lagu ni. Tak lagu ni dah. Ikan belagak. Hmm. Ikan hitam. Ni. Nama dia ikan belagak. Tak silap. Ikan gohok. Ikan belagak pula. Ni ikan gohok. Aha. Ni pun ikan gohok juga. Dalam tu ni semua ikan gohok. Wah, ni hasil penjala ni. Itu ikan belagak. Ikan gohok silap. Ekor itu je besar. Ikan belagak. Guni tu dah eh. Mana? Tu buah Aku nak kaki. jebit ke tangan je buat naik. Tak lagu ni tak nampak dah orang. Ada lah 500 ni duit. Ekor kau. Puluh. Ekor je yang Ada lagi. Gohok tu. Banyak sangat. Dah. Oh, ya tu yakitnya. Ada dah. Santai. Ada. Hantar lah. Apa guni? Oi baju. Alhamdulillah. Tu ikan dia. Ikan. Hancur jala satu lah. Nak mendapat ikan. Ikan senar. Puas menyela. Tak lepas. Banyak sangat kena. Tonda je lah. Tapi lepas dah ni buat beli jala baru ni. Kalau ambil sorak lah gaji.